Assalamualaikum guys. So, IPO yang ke-13 2025 Chamlight. Bank penasihat dia UOB. Harga saham dia 25 sen. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, saham-saham yang mana bank penasihat UOB setakat ni sebenarnya tak pernah jatuh, tak pernah turun, dibuka tinggi. So, ini kali pertama lah dalam sejarah bank penasihat UOB pun saham dia buka turun lah. Harga tawaran 25 sen, tutup 23 sen, jatuh 2 sen. So tu dia tuan-tuan dan puan, cerita dia macam pada terangkan semalam. Sekarang ni market overall memang tak cantik. Sebab kerana apa? Sebab kerana pengeluaran ada yang keluar dana asing kan. Dia dah jadi new normal lah. Daripada 1,650 sekarang dia duduk kat 1,500. Bagi pelabur-pelabur yang lama yang tangkut kat 1,600, disarankanlah untuk average down dekat 1,500 ni. Sebab nampak gaya dah bertahan lama juga kan. Psychological support dekat 1,500 ni masih bertahan kan. Kalau orang yang dah sangkut kat atas boleh beli kat bawah, tak ada masalah sebab harga saham pun dah murah-murah. Bagi orang yang baru masuk tak ada masalah, pasal dia akan merasakan yang saham tu elok je kat 1,500 tu. Betul tak tuan-tuan? Cumanya satu je lah, liquidity dia kurang sikit sebabkan kerana ketiadaan pelabur-pelabur asing ni tadi kan. Jadi ada dua perkara yang menyebabkan harga saham tu turun lah. Pasal apa? Pasal mungkin masa buat valuation saham Chamlight ni kan, bank penasihat menggunakan valuation yang lebih tinggi sesuai dengan pasaran pada masa tu kan, pada 1,600. Masalahnya sekarang valuation dia dah turun kan. Kebanyakan saham-saham yang kecil-kecil, Ace Market dan Skyliner dan Thirdliner ni dah turun lagi jauh daripada saham-saham yang blue chips kan, yang berkaitan indeks. So apa yang dia perlu lakukan adalah dia kena dalam IPO yang akan datang untuk menurunkan valuation, turunkan harga saham tu ke arah yang lebih rendah. Kalau Chamlight ni jual pada harga 25 sen, sepatutnya jual pada harga 15 sen ke 18 sen saja kan. Itu cerita dia. Barulah dia atraktif untuk orang-orang beli, untuk pelabur IPO beli kan. Itu cerita yang pertama. Yang keduanya, memang overall market tak cantik, jadi sentimen tak cantik, masuk macam mana pun buyer tak ramai kan. Begitupun anda boleh nampak lah hari ni saham LSH contohnya naik balik, saham Dengkil naik balik. So cerita dia adalah tanda-tanda positif sikit kat situ kan. Seterusnya tengok juga tema kan, sama apa kalau tema tu dia ada kena-mengena dengan tarif Amerika tu, masalah juga. Tapi kalau tema tu tak ada, insyaAllah saham tu lebih baik lah kedudukan dia. Alright tuan-tuan, itu saja perkongsian FYI hari ni. Follow FYI kalau nak belajar pasal saham yang seterusnya. Assalamualaikum, bye.